warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Semua sihat? Sihat. Batuk. Nanti makan ubat Sakit gigi. Sakit gigi. Lapar. Nanti lepas rehat kita kita makan. Okey, nama tadi kelas apa? Matematik. Dengan cikgu mana tu? Cikgu Kisina. Tak ingat. Okey. Kau ingat nama cikgu? Hari ni cikgu Wardina. Ingat tak nama cikgu? Ya. Okey, cikgu Wardina. Hari ni cikgu akan mengajar dengan cikgu Natasha. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Boleh teka tak? Itu bendera. Kenapa Oh, bintang? dia bendera. Bintang. Okey. Kita mulakan kelas. Pertama sekali cikgu nak tunjuk dulu. Cikgu ada kotak misteri. Cikgu silau. Kenapa silau? Sangat Silau bersinar cikgu. tu. Sebab warna emas. Okey, kita teka. Dalam ni ada apa? Mainan. Saya nampak batang. Hampir-hampir Saya nampak batang aiskrim. aiskrim. Mainan tu. Boleh jadi mainan. Okey, cikgu akan Hadiah-hadiah. mungkin juga hadiah. Cikgu akan minta salah seorang untuk ambil, untuk cabut dalam kotak misteri ni dan kamu kena nyatakan barang apa yang kamu dapat dan warna apa. Okey? Kita mulakan dengan Husnan. Okey, warna apa tu Husnan? Merah. Gambar apa tu? Gambar askar. Okey. Cuba pilih. Yang mana satu papan tanda yang warna merah? Yang kanan sekali. Jadi merah melambangkan. Jadi warna merah melambangkan Keberanian. pandai. Okey, seterusnya kita pada Humairah. Alamak, tak muat. Humairah, kamu dapat barang apa tu? Lego. Lego. Angkat. Lego tu ada warna apa? Biru dengan pink. Okey. Warna yang mana satu ada dalam bendera Darul Gemilang? Biru. Okey, jadi biru melambangkan Perpaduan. ya, walaupun dia berlainan bangsa. Perpaduan. Saya tak faham. Cikgu perpaduan. Perpaduan je. Walaupun dia berlainan bangsa, kawan dia warna lain, tapi perpaduan menyatukan kita semua. Cikgu lah. Ya, betul. Okey, Di atas kena seterusnya Ifat pula. Okey, Ifat dapat barang apa tu? Ifat dapat apa? Kapas. Okey, kapas warna apa? Putih. Okey, jadi warna putih melambangkan Kesucian. ya, betul. Okey, last sekali Kisna. Aduh, saya dapat apa? Kita tengok cikgu. Tak nampak. Nampak tangan tu. Saya apa tu tadi? Kita dapat apa tu? Sultan. Sultan. Kita gambar apa? Crown. Gambar apa? Mahkota. Okey, mahkota warna Kuning. kuning. Jadi kuning melambangkan Kedaulatan. ya, betul. Okey, sekarang kita nak nyanyi sama-sama lagu Jalur Gemilang bersama Kapten Nina. Nina. Tidak membara sepanjang wajah, putih berjeru
Okey. Okey. Cikgu nak balik semua barang-barang tu kat cikgu. Bagus, semua bersemangat. My crown. Okey, sebelum jadi berdasarkan lagu yang kita semua nyanyikan tadi, jadi kita nak belajar topik apa hari ni? Jalur gemilang. Bendera Jalur Gemilang. Okey. Okey. Sebelum kita start, sebelum cikgu bagi Cikgu Natasha menerangkan tajuk hari ni, ada 2 peraturan dalam kelas cikgu dengan Cikgu Natasha. Yang pertama, Saya takut. kalau nak jawab soalan, kena Angkat tangan. Okey. Yang kedua, siapa yang dapat jawab dengan baik akan dapat bintang. Cikgu Natasha akan tampal bintang dekat kad nombor masing-masing. Tapi kalau siapa degil, nakal, Cikgu Natasha tarik balik bintang ni. Okey? Okey. Okey. Assalamualaikum semua. Dah ready Waalaikumsalam. nak belajar? Waalaikumsalam. Dah ready ke belum? Dah. Okey, semua tengok depan. Tengok dekat skrin ni. Nampak apa? Jalur Gemilang. Okey, jom kita belajar. Mari belajar. Mari belajar. 3, 2, 1. Okey, tengok sini. Okey, semua baca cikgu cakap apa? Ini ialah bendera Malaysia yang dinamakan Jalur Gemilang. So, kita nak belajar 3 benda. Pertama, kita nak belajar warna. Warna apa siapa tahu? Biru. Kuning. Okay, dan Merah. Yang kedua, kita akan belajar jalur. Dan yang ketiga, kita akan belajar bulan dan Bintang. okey, kita pergi kepada seterusnya, warna. Okey. Ada berapa warna dalam jalur gemilang? Siapa tahu? Saya. Berapa? 4. Maira? 4. Tina? 4. Okey, betul. Ifat? 4. Okey, kita tengok betul ke tak? Kita check. Ada berapa? Betul. 4. Okey, siapa nak baca warna pertama warna apa? Ifat. Okey, sebab Ifat pakai baju warna biru, Ifat bangun. Tapi saya biru. Saya. Biru. Okey, Ifat baca. Biru. Biru. Okey. Warna biru dalam jalur gemilang melambangkan perpaduan. Okay, semua ulang melambangkan apa? Perpaduan. Okay, Mas Ifat boleh duduk. Masa kat sini, walaupun kita berlainan kaum dan agama, kita semua hidup bersatu. Padu. Okay, seterusnya. Warna? Siapa nak baca? Saya. Okay, Rusna. Nak baca? Warna kuning dalam Jalur Gemilang melambangkan kedaulatan. Semua ulang. Kedaulatan. Okay, maksudnya kita kena hormati raja sebagai ketua negara kita. Yang ketiga. Saya. Maira. Okay, Maira baca. Warna merah dalam jalur gemilang melambangkan keberanian. Kawan-kawan ulang. Keberanian. Betul. So kita semua kena sentiasa berani menghadapi cabaran dan bersatu untuk keamanan Negara. Yang terakhir, saya
Okey, warna putih maksudnya? Warna putih dalam jalur gemilang melambangkan kesucian. Semua ulang. Kesucian. So, kita sentiasa jujur dan berbuat baik sesama rakyat Malaysia daripada perpecahan. Okey, kita pergi kepada pelajaran yang seterusnya. Jalur. Okey, kita cikgu. Okey, jalur berwarna merah dan putih disusun berselang-seli bermula dengan warna merah dan berakhir dengan warna Putih. Siapa tahu ada berapa jalur kat sini? Tak tahu. Okey, jalur merah. Kira dulu warna merah ada berapa? Okey, kira dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jalur putih pula ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total dia ada 7 tambah 7 14. yang melambangkan, maksudnya 14 tu ada 13 negeri dan 1 wilayah persekutuan. Okey. Ni senarai 14 negeri tu. So nanti next class ada cikgu lain yang akan terangkan. Okey. Kita pergi kepada yang terakhir. Bulan dan bintang. Bintang. Yang mana bulan dan bintang? Itu. Yang ni. Bulan, bintang. Okey. Baca sama-sama dengan cikgu. Bulan melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Bulan juga tanda kita semua sentiasa maju dan berkembang seperti bulan yang makin terang. Okey. So maksudnya bulan ni melambangkan apa? Agama rasmi negara. Okey. Ni bintang. Ni bintang. Bintang ni ada berapa? Siapa tahu? Satu Tahu. bintang. Satu kan? Jadi kita kira sama-sama. Okey. Kira dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
10, 11, 12, 13, 14. So bintang ada 14 buncuk. Setiap buncuk mewakili 13 negeri dan satu kerajaan persekutuan. So bila semua yang bersatu, negara kita akan jadi Kuat. dan Aman. betul. Okey. Semua dah ingat tak apa belajar tadi? Ingat. Warna ada berapa? 4. Bintang dan jalur ada berapa? 4 kali 14. Betul. 14. Kenapa Husna? Apa? Husna lupa. Okey, Husna lupa. Okey, kita jawab dulu. Uji minda. Uji minda Usna. Okey, Husna dulu. Husna dulu. Husna, jom datang depan. Jawab dekat screen laptop cikgu. Duduk dah Usna. Apa? Okey, Husna jawab yang mana Husna tahu. Sebabkan saya Sebab saya berani. Wow, berani Husna. Keberanian. Bagus Husna. Dia pelik. Okey, Husna nak bintang tak? Nak, go. Ulang, apa tadi? Keberanian. Okey. Kenapa? Merah. You. Bagus Husna. Okey, seterusnya. saya Merah.
dua boleh? Boleh. Kenapa aku dah pandai? Okey. Bulan merupakan agama Islam pada agama rasmi. Seterusnya, Ifat kat diri. okey, betul. Bintang melambangkan 13 negeri dan satu kerajaan persekutuan. Okey, siapa lagi belum jawab? Alia. Alia? Datang depan. Satu. Ya. Okey, Alia jawab. Ada lagi dua tu soalan. Okey. Kesucian. Kesucian. Ya, betul. Jadi yang last tu last. Kita orang tengok mana? Pandai tak Ifat. Cikgu dia dapat bintang. Itu bintang Ifat. Dua. Dua? Nanti kita tambah lagi. Ye, dah habis. Cikgu nak awak semua buat saya cinta Jalur Gemilang. Ulang lagi sekali. Pandai. Kita serahkan kepada Cikgu Wardina. Okey. Okey, seterusnya, okey, nanti di akhir pengajaran, Cikgu Natasha akan buat aktiviti menghasilkan jalur gemilang menggunakan bahan kita semula. Jadi, awak tahu tak apa bahan kita semula? Tak tahu. Okey, jadi cikgu akan ada dulu bahan-bahan kita semula yang awak akan gunakan untuk buat jalur gemilang bersama Cikgu Natasha nanti. Okey. Ikut cikgu Okey, kita semula ni. Okey, kita semula ialah cara memproses bahan-bahan buangan supaya dapat digunakan semula. Okey, ini adalah maksud kita semula. Okey, seterusnya kita akan belajar jenis bahan yang boleh kita semula. Jadi salah satu barang ni awak akan guna untuk hasilkan jalur gemilang. Okey, yang pertama kita ada kertas. Okey, yang kedua, Botol kacang. yang ketiga, Plastik. dan yang keempat, Tin. okey, semua barang-barang ni awak pernah nampak tak dalam kehidupan seharian awak? Nampak. Awak buang ke awak kita semula? Wow. Okey, nanti Ustaz balik kalau jumpa boleh kita semula. Okey, nanti saya bantu ayah saya. Okey. Okey. Lepas tu cikgu nak buat okey, jadi cikgu nak minta setiap orang untuk kita sama-sama asingkan yang mana bahan kita semula, yang mana ada bahan bukan kita semula, sampah. Okey, jadi siapa nak mula dulu? Saya. Okey, Sampah. Ifat dulu. Saya nampak Ifat dulu angkat tangan. Okey, jadi Ifat datang ke depan. Nak asingkan yang mana bahan kita semula, yang mana sampah. Satu je kita Satu bahan kita semula, satu sampah. Tin. Dah. Dah. Satu lagi sampah. Lemah. Kita tahu. Weh. Wah. Seterusnya, okey. Humaira dulu. Cikgu nampak Humaira dulu angkat tangan. Husna lepas ni, Husna lepas ni. Husna turun tangan.
Dina kalau saya bilang itu siapa? Dah. Okey, betul. Okey, dah akhir sekali Musna. Musna pun jawab 3. Okay, Musna Mama. Musna jawab 3. Yang mana sampah, yang mana bahan kita sendiri. Saya rasa Kristina sampah. Tak mahu. Tinggal nangka juga. Kristina. Cuba teka ni siapa? Saya. Okey, betul tak jawapan Musna buat? Betul tak kawan-kawan? Betul. Yeay. Jadi semua orang dapat bintang. Okey, seterusnya kita akan buat latihan bertulis. Cikgu tadi saya tak buat pensel. Apa cikgu ada pensel? Boleh ke tidak? Apa ke? Saya Cikgu tak marah ke? Tak marah. Boleh. Ini soalan berkaitan bahan sifat tertulis. Okey, tulis nama dengan kelas. Tanya. Nama panggilan. Salah. Sudah siapa? Kita kelas 4 ceria. Cerianya. Macam Musna dah ceria. Betul. Okey, siapa jawab dengan cepat? Cikgu bagi lagi satu lembaran kerja. Warna. Yang ni lagi best sebab boleh warna. Okey, kalau warna jala gemilang kena ikut sama dengan bendera jala gemilang. Cikgu kasi kita cakap apa lah? Cikgu. Ini cakap apa? Nanti siapa? Okey, yang tadi kita belajar kuning melambangkan, ingat tak tadi? Yang kena cikgu Natasha. Kedaulatan. Ya, kuning melambangkan kedaulatan. Biru, Kepaduan. ya biru kepaduan. Merah pula tadi siapa cakap berani? Keberanian. Yang putih kesucian. Okey, dah siap? Kita nak buat aktiviti seterusnya pula. Nanti kita sambung ada lagi. Kita sambung kat rumah. Cikgu sambil juga kita. Tak boleh. Nak buat aktiviti tambah-tambah, gunting. Ini seronok. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu saya kasih dah. Okey, Ifan tak dapat kan? Kita tutup sini. Ada bintang ni. Bintang menulis, bintang buat tak ada. Tak boleh cikgu. Nak balik. Sebab tak ada bintang buat ni. Ada comfort tak dapat bintang buat ni. Cikgu. Jangan kembali. Sebab cikgu nak tanya, nanti masa kita habis. Jangan bagi cikgu. Siapa dapat bintang? Seorang satu bintang. Kalau tak dapat bintang, seorang tolak bintang. Saya cakap balik. Okey, cikgu Natasha ambil bintang. Okey. Dia punya kali.
Yes, kau mana? Okay, seterusnya, aktiviti yang seterusnya, cikgu akan minta Cikgu Natasha terangkan apa yang kita nak buat. Okay. Okay. Sekarang ni cikgu nak buat aktiviti pengukuhan. Okay. Kita nak buat apa? Tak tahu. Kita nak buat bendera. Wah. Siapa nak bendera ni? Okay, cikgu akan bagi dulu barang-barang. Cikgu akan tunjuk barang yang kamu akan dapat. Okay, tapi ni kamu buat berkumpulan tau, berdua-dua. Cari pasangan. So dalam 2 kumpulan, cikgu akan bagi barang. Ni barang ni barang kita semula apa? Betul. Okay, ni cardboard dia. Untuk kamu jadikan dia as tapak dia. Okay, cikgu akan bagi dulu cardboard. Selepas tu awak akan gunting dia punya jalur. Jalur. So ada gunting je tu. merah dan putih. Sabar, cikgu akan bagi nanti. Tajam. Okay. Seterusnya ni warna biru ni awak tampal. Lepas awak dah tampal jalur, awak tampal kertas biru ni pula. Okay. Okay, yang terakhir bulan dan bintang. Okay. Apa? Oh, itu berubah. Tampal jalur dulu. So sekarang cikgu nak bagi gunting. Mana gunting kot? Cepat. Tak ada. Kosong. So cikgu nak bagi gunting. Dengan last kali batang aiskrim. Cikgu akan bagi juga gam dekat kamu semua. So sekarang dah boleh start. Hai dah. Pakai gunting. Hai. Ya, cukup. Ni? Main dekat nampak. Main dekat sini. Okey. Cikgu nak suruh nanti letak kat depan. Berdua-dua. Dekat tempat duduk awal je. Okey. Kumpulan ni dulu. Bendera Malaysia jalur gemilang. Ini bendera. Jalur gemilang. Tak warna. Tunjuk warna biru apa? Biru. Perpaduan. Kuning. Kedaulatan. Merah. Keberanian. Putih. Kesucian. Betul. Okey, kita juga. Okey, ini jalur gemilang. Jalur gemilang ada 4 warna. Okey, betul. Merah keberanian, putih kesucian. Betul. Yeay. Semua dapat buat dengan baik. Apa yang penting semua dapat bintang. Semua dapat bintang. Yeay, dah habis. Kita dah sampai di akhir pelajaran. Okey, jadi semua seronok tak? Seronok. Okey. Okay, nanti kita nyanyi lagi jalur gemilang. Nanti jalur gemilang kita nyanyi lagi minggu depan. Sebelum kita mulakan kelas lain. Okey, jadi jom kita buat sama-sama tadi. Saya cinta jalur gemilang.